Ramai tak tahu Nike ni sebenarnya hampir bankrupt. Bukan sebab mereka tak laku, tapi disebabkan oleh sales mereka sangat tinggi. Ya, apa dengar tu betul. Sales mereka sangat tinggi. Customer dah berebut, tapi dekat bank, duit mereka hampir kosong dan menyebabkan mereka nak order balik pun tak ada duit. Dalam buku Shoe Dog, Phil Knight dia pernah cerita bagaimana Nike ni berkembang, dia guna satu ekosistem yang sangat-sangat bahaya. Dia pinjam duit bank, lepas tu dia tempah kasut daripada Jepun, lepas tu tunggu stok sampai, jual sampai habis, kemudian tempah lagi banyak. Dan setiap kali jualan meningkat, Nike perlukan modal lagi besar untuk beli stok seterusnya. Contohnya, dia dapat satu jualan $1 juta. Tahun depan mungkin kena tempah order yang bernilai $2 juta. Masalahnya duit customer ni bukannya masuk time tu. Mereka tak boleh nak rolling duit sebab yang order tu belum bayar. Dan benda tu jadi parah bila tahun 1975 bank akhirnya hilang trust dekat Nike. Gaji pekerja, bayaran supplier, semua berterhenti. Dan disebabkan benda tu je, Nike hampir bankrupt. Walaupun permintaan mereka tengah meletup. Dan nak dijadikan cerita, ada satu syarikat daripada Jepun bantu menyelesaikan masalah pembayaran Nike. Syarikat itu adalah Nissho Iwai. Sebab mereka percaya Nike ni ada produk, ada stok dan ada customer yang paling penting. Dan disebabkan itu, Nike boleh survive. Kat sini kita boleh nampak kalau hampa jual banyak pun sebenarnya belum tentu lagi hampa boleh survive. Masalah yang kedua yang berlaku kalau jualan tinggi ni adalah masalah stok. Sebab revenue tinggi belum bermaksud hang ada bisnes yang sihat. Belum tentu hang ada profit. So bila profit hang jualan tinggi tapi profit tak apa nak jaga, dekat situ bisnes boleh jadi mati. So jangan tengok revenue saja, kita kena tengok sekali dengan duit tu masuk macam mana dan juga profit dia macam mana. Dan belajar daripada Nike, kita kena make sure stok dan kita punya ekosistem boleh bantu kita kembang lagi tinggi.